Saham syarikat ni pernah jatuh sampai ke 35 sen. Tapi 5 tahun lepas tu, depa bernilai 1.6 bilion. So, ini adalah kisah Opsware, iaitu syarikat yang telah dibina oleh founder sama dengan Loudcloud, iaitu Ben Horowitz dan juga Mark Anderson masa zaman .com dulu. Pada zaman Loudcloud pada tahun 2000 tu, semuanya nampak hebat. Investor masuk, teknologi mereka power, syarikat pun IPO. Bila .com bubble pecah, mereka bankrupt satu demi satu. Dan bermula dari situ, Loudcloud terpaksa jual bisnes utama mereka, buang ramai pekerja dan tukar seluruh arah syarikat ke arah visi baru. Yang tinggal cuma satu software dalaman yang bernama Opsware. Masalahnya waktu tu market tak yakin dengan software ni. Dan pada tahun 2002 bermulalah saham Opsware ni jatuh sampailah ke $35 sesaham. Bayangkan pekerja tengok harga saham setiap hari jatuh secara konsisten. Tapi CEO dia Ben Horowitz tak tutup syarikat tu. Dia perkemaskini bisnes dia. Dia fokus kepada software automation data center, mencari pelanggan besar, membina semua bisnes daripada hampir kosong. Dan akhirnya pada tahun 2007, HP beli Opsware ni dengan nilai 1.6 bilion. Dan benda ni menunjukkan bahawa kadang-kadang walaupun masa tu hampa tengah jatuh, tapi kalau hampa tahu produk yang hampa offer tu sangat bagus dan hampa percaya dan hampa perbaiki sistem dan bisnes tu secara konsisten, lama-lama syarikat tu akan bernilai lebih tinggi apa yang hampa capai sebelum tu. Dan itu terjadi dekat Opsware.